Baik. Sebagai muqaddimah, kita nak buat juga muqaddimah mengambil berkat majlis kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah sebelum kita nak mulakan majlis ni, Faridatul Faraid di antara kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaih. Dia ni Syekh ni juga mengarang kitab Munyatul Musalli. Banyak di antara karangan-karangan kitab Syekh ni banyak, sama ada dalam bidang fiqh, tauhid dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang dia karang. Kitab fiqh Bughyatul Tullab tu kitab tebal sama dengan Quran, kitab Jawi fiqh. Ini yang Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaih di antara ulama yang Allah Taala bagi karamah yang hebat pada dia. Pernah satu hari dia tengah duk mengajar. Tengah duk mengajar ni tiba-tiba dia duk buat tangan. Dia buat lagu tu. Tengah-tengah buat lagu tu lengan baju dia basah menitik ayam. Anak murid dia tengok heran. Lalu anak murid dia tanya, "Tok Guru pasal apa buat lagu tu?" Dia kata, "Tolong selamatkan orang jatuh dalam laut. Atas sampan, atas bot jatuh dalam laut, dia tolong selamatkan." Anak murid yang belakang ni geleng kepala, "Tak gila dah Tok Guru kita." Selang tak lama mana mai 2 3 4 orang mai tu jumpa Syekh Daud Al-Fatani. Mai ucap terima kasih pasal selamatkan depa jatuh dalam laut. Ini di antara kisah-kisah karamah ulama-ulama silam. Walaupun ada segelintir di kalangan kita yang tak berapa nak menerima berita ataupun cerita-cerita sebegini. Tetapi tak pelik dan tak mustahil kerana benda ni berlaku dan dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis kepada orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan kurniakan ilmu mauhibah ataupun ilmu laduni. Yang kita dengar dalam mafhum hadis, Nabi SAW sebut kata, "Man alima bi ilmihi", siapa yang beramal dengan ilmu dia yang dia belajar, Allah Taala akan mewariskan kepada dia ilmu yang dia tak tahu dan ilmu yang dia tak pernah belajar. Ini hadis Nabi sebut. Tuan-tuan boleh cek hadis ni dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab karangan Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala. Dia cerita pasal hadis tersebut. Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang dia tak tahu. Ini di antara kehebatan ulama-ulama zaman silam. Almarhum Tuan Guru Umar Pondok Lanai pernah diceritakan pada kita, bukan dia cerita, nak murid dia cerita. Sudah mengajar atas pondok atau atas surau. Petang hujan turun lebat. Dia kepit kitab dia buah ketiak ni, jalan balik rumah. Budak-budak tengok mata bulat-bulat semua tengok. Lagu mana Tok Guru berjalan telah hujan lebat ni. Esok ni orang tanya, "Tok Guru balik rumah mari hujan." Mari hujan ke dia tak? Dia tak perasan kata hujan. Dan dia tak tahu kata tengah tu memang ayak tengah duk turun atas kepala dia. Ini Allah Ta'ala bagi ilmu yang dia tak tahu, tak basah. Ini di antara benda-benda yang disaksikan oleh anak murid dia sendiri. Yang disaksikan oleh anak-anak murid dia, dan ramai di kalangan anak-anak murid dia masih ada. Sampai ke hari ini mereka duk cerita di antara karamah dan di antara ilmu mauhibah yang Allah Ta'ala bagi kepada golongan-golongan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini sikit sebanyak mengenai cerita tuan kitab ni Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaih. Baik. Sebelum kita nak mula, sama-samalah kita membaca umul kitab. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ni Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mana-mana kitab pun tuan-tuan, kita buka lah kitab mana pun, semua dia mula dengan bismillah. Semua kitab dia mulakan dengan bismillah. Kenapa tuan-tuan kitab ni mulakan kitab mereka ni dengan bismillah? Di antara sebabnya kenapa ulama mulakan dengan bismillah kitab ni ialah dengan dua sebab.
Pertamanya nak tiru dengan gaya Quran. Quran semua mula ni dengan bismillah. Melainkan surah Al-Bara'ah tak ada bismillah. Jadi semua tuan kitab ni depa nak karang kitab depa letak bismillah. Nak tiru jenis nak tiru macam Quran. Yang kedua kerana mereka beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sebut kullu mri'in ziban la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya setiap benda yang baik, setiap benda yang elok, kalau tak mula dengan bismillah ni dia kurang berkat. Sebab itulah mana-mana kitab pun ulama buat ni dia buh bismillah. Dia nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kitab dia ni biar berkat orang mengaji sampai kiamat. Sebab tu kitab-kitab depa ni walaupun lama tapi sampai kelar ni orang duk mengaji. Allah Taala beri keberkatan kepada golongan-golongan orang yang menyusun kitab-kitab mereka dan mengharapkan keberkatan dengan meletakkan bismillah pada kitab. Tak kira lah buat kerja apa pun. Benda yang baik mula dengan bismillah, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Keberkatan tuan-tuan duk faham dah apa dia? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi berkat ni kita tak boleh nak takrif dengan secara kita boleh faham macam kita duk cerita benda lain. Berkat-berkat ni bertambah kebaikan. Macam kita hidup umur yang berkat, kebanyakan umur dia boleh buat kebajikan. Ni kata umur berkat bukan maksud panjang, tapi boleh buat kebajikan. Ada orang yang umur panjang tak boleh buat kebajikan, umur tak berkat. Bangkit pagi kan pergi masjid, dia kena pergi kedai kena radik tarik lu. Orang pergi masjid sembahyang subuh, dia pergi tumpang geng-geng kelang, berhenti kedai makan, duk kena radik tarik. Ni umur panjang sihat tapi tak boleh buat kebajikan dan tak bertambah kebajikan. Ni tak ada apa. Jadi berkat ziyadatul khair. Rumah yang kecil dia rasa macam besar. Duit yang sikit dia rasa macam cukup. Umur yang tak panjang ni dia boleh buat kebajikan banyak. Ni umur yang berkat. Banyak di kalangan ulama yang kita tengok sejarah mereka. Macam Imam Nawawi dia meninggal umur 30-an, setengah kata 33, setengah kata 34, setengah kata 30, tapi 30-an. Umur 30-an tu boleh duk karang kitab banyak biji. Dalam banyak-banyak sebuah kitab dia karang seberat 3 kilo. Kitab berat 3 kilo. Kalau kita mengaji tu tak wak dah main masjid, tak larat nak pikir. Tinggal kat orang perempuan mengaji di dapur. Yang ringan pun kan rak bawa. Yang ringan 100 gram, 200 gram. Tu. Umur muda boleh karang banyak kitab. Cuba bayangkan umur dia sampai 30-an. Umur 17, 18 takkan tak biasa duk jalan main apa kita. Jalan kat Pantai Merdeka ke apa ke. Pergi Giant, Tesco. Tak jalan ke? Duk karang kitab. Buat kerja lain. Tapi Allah Ta'ala bagi waktu dia yang sempit tu boleh buat kebajikan banyak. Banyak ke macam Imam As-Suyuti. Meninggal umur 53. Mula karang kitab umur 40, 13 tahun. Dia boleh karang kitab sebanyak 600 biji. 600 biji ni banyak. Karang kitab 13 tahun. Kita 13 tahun buat tangga dapur tak ada siap, tuan rumah mati dulu. Tangga dapur tak ada siap, ikat batal. Depa 13 tahun ratusan biji kitab. Nak cerita kata umur depa berkat, Allah Taala bagi berkat. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim diletak dalam kitab semua dengan dua tujuan. Pertamanya pasal nak beramal dengan Quran, dan yang keduanya kerana nak mengambil berkat dengan bismillah. Dan ada hadis yang lain dia kata disebut man yahya sa'idan aw yamut syahidan falyaqul fi akhiri amrihi bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa yang inginkan hidup dalam keadaan bahagia dan tenang, nak hidup bahagia, au yamut syahidan, ataupun nak mati dalam keadaan syahid. Hadis ni hadis dhaif. Nak mati dalam keadaan syahid, maka hendaklah dia beramal berkata bismillah pada setiap urusan kerja dia, tak kira kerja baik hak mana pun dia buat, jangan lupa bismillah. Nabi sebut hidup akan bahagia. Bahagia rumah tangga. Hidup akan bahagia, dan kalau mati pun dia akan dapat satu
satu jenis daripada jenis mati syahid. Sama ada syahid besar, sama ada syahid kecil, ni jaminan dalam hadis Nabi SAW sebut akan mati dalam keadaan syahid. Syahid kecil ni tuan-tuan semua tahu lah. Kebakaran ke, lemah ke apa ke, beranak apa ke, semua ngaji tengah apa, mati tengah semayam, mati tengah mengaji. Ini di antara syahid mati dalam keadaan buat kebajikan. Ini hadis Nabi SAW sebut sebagai targhib, rangsangan, semangat kepada kita nak mula setiap ibadat ni dengan bismillah. Baik, satu. Yang keduanya, bismillah ni di mana pun terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Persoalan dia sebut Allah Ta'ala ni bila sebut kata pemurah, sebut kata kasih, ghalibnya main daripada dalam hati. Sebab kasih dan sayang main dalam hati. Dan ikut ta'rif Ar-Rahman Ar-Rahim, kata dasar daripada huruf Ra, Ha, Mim. Rahman pun main tentu, Rahim pun main perkataan tu, kata dasar. Ar-Rahim Ar-Rahman ni kata terbitan lah. Kalau salah perbetulkan, saya bukan cikgu bahasa Malaysia. Tapi lagu tu lah lebih kurang. Kata dasar fi'il madhi, kata terbitan masdar. Tu hak mengaji bahasa Arab. Jadi perkataan Rahman Ar-Rahim ni asal daripada Rahamin, Rahmun ataupun Rahimun. Maksud dia diqqatun ar-riqqatun fil qalbi, satu perasaan halus yang ada dalam hati. Itu maksud Rahman Rahim asal makna. Cuma persoalannya Allah Ta'ala kasih dan sayang ni dengan hati ke? Semua kita kata tak. Lepas tu pasal apa yang duk buh kasih dan sayang? Allah Ta'ala ni dia kasih bukan dengan hati, dia sayang bukan dengan hati. Pasal apa duk terjemah kasih dan sayang? Bila terjemah kasih dan sayang, nampaklah kata seolah-olah kasih dengan hati. Ni kita mengaji tauhid sikit sebanyak, kita nak faham. Maksud Allah Ta'ala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihani itu, maksud pemurah dan kasih itu dengan makna sentiasa bagi nikmat. Itu maksud dia. Dengan sebab dapat nikmat tu orang panggil kasih. Contohnya lagu nak tentang, nak bagi contoh kita. Berjalan mana pun dengan isteri kita pun tengok sampai pasal malam ke apa kan nak beli barang, Tupperware 7 beradik. Dia kata, bang, beli ni kala merah. Dia pun beli Tupperware 7 beradik. Malas nak kata apa beli. Sampai satu tempat pula, kedai mah pula, minta suruh beli cincin pula. Yang kita mata naik bulat dah. Gagah beli pi. Naik kereta ponti pula, suruh beli pula baju kelawar. Beli pula. Sampai satu tempat beli pula bedak sejuk. Nak pakai dengan baju kelawar tidak malas lagi. Beli pula bedak sejuk. Sampai di rumah ni, isteri dia jumpa dengan geng-geng ahli mesyuarat tingkat ni. Dia tunjuk kata Abang Karim beli barang-barang kat dia. Dia tunjuk kat kawan-kawan dia lah. Tak duk main sembang di rumah. Kak Nak, Kak Sa'diah, Kak Samsiah, tu Maktam Senah, semua abang. Dia abang kata tengok suami beli barang, dia kata. Dia kata, "Oi, Kak Senah bagus lah bamat tu. Kak Senah nak apa semua dia bagi." Itulah suami kami sayang kat kami. Tu. Yang ahli tuan kuasa ni balik sembang dengan suami-suami depa lah. Sembang suami depa, kebetulan pas sembang duk cerita kata Abang Karim beli kat Kak Nak gelang gitu begini. Yang abang-abang depa ni main surau ngaji begini. Sembang sama-sama depa dah. Perempuan aku balik abang dah, maring jalan pergi minta mereka beli macam-macam kat perempuan. Orang boleh sayang betul hang kat bini hang. Suami dia tak apa. Malah nak berkelahi lah kalau ikut aku nak pijak ngelam masuk. Contoh tu noh. Saja-saja buat contoh tu. Nak tanya pasal apa bini dia, kata suami dia sayang kat dia. Pasal nak apa semua dapat. Padahal kalau tanya suami dia tak ada duk kata sayang, duk geram lagi dah. Tu nak cerita contoh sayang dengan maksud memberi. Lagu tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Sayang hati ke dak? Patu apa siapa kata sayang? Pasal nak apa semua dapat. Bangkit pagi boleh makan telan nasi pun elok, makan roti jala pun telan elok, teh panas pun elok, kopi panas pun hirup elok. Tak ada masalah. Lapar ya ada nasi. Mai mengaji balik lagi ada makan cucuk lah, minum ayak apa semua clear.
Anak pun ada, kahwin pun boleh, selesa, rumah pun ada, kerja pun ada, nak apa, semua ada. Tu maksud sayang. Tu nak apa semua Allah Ta'ala bagi. Jadi sayang kasih di situ dengan makna sentiasa memberi. Tu. Napas kita duk tarik. Tak ada duk sesak, kan kena bayar. Naik highway BKE Kulim tu RM1 nang kupang. Nak tumpang jalan depan sikit pun pergi penanti tu pun. Duk tarik napas ni tak ada duk lekat apa. Nak bayar? Tak. Cuba sekali dia sekat, tengok sekali nak tarik tak boleh. Tarik rebah. Rebah tu pi terus. Ni kata sentiasa memberi dengan maksud kasih dan sayang. Tu bismillah tu. Tu yang kita duk baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kasih lagu mana? Sentiasa memberi. Bukan dengan hati dan bukan dengan perasaan. Tu baik. Pasal apa buh dengan perkataan kasih dan sayang? Nak menggambarkan juga kerana Allah Ta'ala sentiasa memantau keperluan kita. Macam orang duk berkasih, sentiasa duk rapat dan pantau kita. Sebab tu dipinjamkan perkataan kasih dan sayang. Pertama dengan maksud kasih sayang ni sentiasa memberi. Kedua nak bagi kita ni selaku hamba faham kata kasih dan sayang seolah-olah Allah Ta'ala duk pantau segala kehendak dan keperluan kita. Itu sikit sebanyak mengenai bismillah. Yang diterjemahkan oleh mana-mana tuan kitab yang karang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi itu kita nak ambil berkat bagi ni pasal bismillah. Nak sambung kita lepas ni insya-Allah, bila mana kita ada kita akan sambung pada perkataan alhamdulillahilladzi atla'a fis samawatil qulubil mu'minin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Jadi harap apa yang kita sampaikan tadi sebagai muqaddimah dan tazkirah ada juga manfaat yang kita mai pada pagi ini. Dan insya-Allah sekali lagi saya sebut, kalau boleh kita dapatkanlah buku ataupun kitab kita mana-mana kedai yang berdekatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benda yang kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benda yang kami rajin lupa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.